Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 4 Set 73 akan membentangkan tugasan Bisnes Model Canvas BMC bagi kursus asas keusahawanan dan inovasi NMC W1022. Pembentangan ini akan menerangkan secara menyeluruh mengenai model perniagaan yang telah kami bangunkan bersama. Kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami, Dr. Wan Hilmi bin Wan Abdullah, atas segala tunjuk ajar dan bimbingan sepanjang proses penyediaan tugasan ini. Berikut merupakan ahli business organizations bagi syarikat kami. Yang pertama, Amir Hamzah bin Kamaruzaman sebagai CEO, Muhammad Danish Darwish bin Redzwan sebagai CMO, Muhammad Arfi Taqiyuddin bin Masyaryadi sebagai COO, Nik Nonafisa Adila binti Muhfarizal sebagai CFO, Muhammad Amirul Hafiz bin Syahri Zaidi sebagai CTO, dan akhir sekali Muhammad Rizwan Zafri bin Muhammad Nazri sebagai COO. Seterusnya kita pergi kepada BMC, iaitu Business Model Canvas Karipap Frozen, yang terdiri daripada 9 elements. Yang pertama, Key Partners, Key Activities, Key Resources, Value Propositions, Customer Relationship, Channel, Customer Segment, Revenue Stream, dan akhir sekali Cost Structure. Pertama, Key Partners. Untuk memastikan keseluruhan operasi perniagaan Karipat kami berjalan dengan lancar, kami bergantung pada beberapa rakan kerjasama utama. Pertama, pembekal bahan mentah seperti ayam, kentang dan daging, dan rempah memainkan peranan yang penting dalam memastikan kualiti dan bekalan yang konsisten untuk pengeluaran. Kedua, pembekal bekas pembungkusan dan kotak sejuk buku yang membantu dalam proses pembungkusan agar produk kekal segar dan selamat dihantar. Ketiga, syarikat perhantaran serta platform e-dagang seperti JNT, Ninja Wang, Grab dan Lalamove. Mereka membantu kami untuk menguruskan perhantaran terus kepada pelanggan dan juga ejen jualan. Dan akhir sekali, kami bekerjasama rapat dengan ejen jualan serta pengedar tempatan yang bekerjasama memasarkan dan mengedarkan produk kami ke kawasan yang lebih luas. Poin yang kedua adalah Key Activities. Antara aktiviti utama di syarikat kami iaitu Karipap Frozen adalah pengeluaran produk secara berkala mengikut permintaan pelanggan. Seterusnya adalah menyimpan stok dalam peti sejuk beku mengikut piawaian kebersihan. Dalam proses pembuatan Karipap Frozen, kami memerlukan peti sejuk yang besar untuk menyimpan stok-stok kami dan untuk membasmi kuman daripada merebak kepada produk kami. Aktiviti yang ketiga adalah kami memasarkan dan mempromosikan produk kami di TikTok, dan untuk aplikasi WhatsApp pula merupakan medium rasmi untuk berhubung di antara pihak kami dan juga pembeli. Yang keempat adalah pengurusan tempahan pelanggan dan pembelian mingguan. Dan akhir sekali, kami selalu mencari ruang dan peluang untuk menambah baik resipi Karipap kami dan menghasilkan variasi baharu. Seterusnya adalah Key Resources, iaitu sumber utama. Jadi syarikat kami hanya menggunakan ayam, daging, kentang serta rempah ratus yang segar dan berkualiti tinggi yang merupakan elemen penting dalam memastikan rasa Karipap sejuk beku kami yang memenuhi cita rasa pelanggan. Seterusnya adalah untuk membuat Karipap Frozen, kami memerlukan peralatan penyediaan makanan seperti acuan Karipap, dapur dan juga peti sejuk beku. Tenaga kerja sambilan yang mahir juga merupakan sumber utama dalam penyediaan Karipap demi menjaga kualiti produk Karipap kami. Dan yang keempat ialah ruang dapur untuk pengeluaran Karipap homemade. Dan seterusnya ialah sumber utama adalah aset logistik seperti motor dan kenderaan sendiri untuk penghantaran jarak dekat, iaitu sekitar kawasan tempat pembuatan Karipap kami. Dan tidak lupa juga untuk platform digital seperti TikTok dan WhatsApp merupakan platform utama kami dalam memasarkan dan mempromosikan Karipap kami. Dan yang terakhir adalah modal permulaan dan sumber kewangan untuk operasi.
Jadi apabila kesemua sumber ini digabungkan secara strategik bagi memastikan syarikat bukan sahaja dapat menghasilkan produk secara konsisten, tetapi juga kekal berdaya saing dan mampu berkembang dalam pasaran makanan sejuk beku. Okay, hi guys. Sekarang ni aku akan membentangkan tentang value proposition produk kami. Okay, produk kami ini adalah karipak homemade, yang mana karipak ini adalah sejuk beku dengan pelbagai pilihan, iaitu seperti ayam, daging dan kentang kari. Seterusnya, ianya boleh terus digoreng tanpa perlunya beku, yang mana ianya cepat dan mudah. Selain itu, rasanya sedap, premium dan disediakan secara bersih serta segar. Selain itu, produk kami juga sesuai untuk semua golongan seperti pelajar, keluarga dan warga emas. Akhir sekali, pelanggan kami juga boleh buat pembelian setiap masa, iaitu setiap hari, setiap minggu ataupun bulan, mengikut cita rasa mereka sendiri dengan harga yang berpatutan dan berbaloi. Alright, thank you. Seterusnya, hubungan pelanggan, iaitu customer relationship. Bagi memastikan kepuasan dan kesetiaan para pelanggan terhadap produk Curry Pop Frozen, kami telah merangka strategi hubungan pelanggan yang bersifat mesra, responsif serta berterusan. Komunikasi utama dijalankan melalui platform digital seperti aplikasi WhatsApp yang membolehkan para pelanggan membuat pertanyaan, memberikan maklum balas serta membuat tempahan dengan mudah dan pantas. Selain itu, kami juga turut menjalankan jualan terus secara fizikal dengan meletakkan di beberapa lokasi yang strategik, seperti di kedai runcit, kedai makan serta pasaraya. Ini bertujuan meningkatkan keterlihatan produk serta memudahkan pelanggan membuat pembelian secara fizikal. Usaha ini juga membolehkan kami membina hubungan lebih dekat dengan komuniti setempat. Sebagai kegalakan kepada pembeli yang berulang, pelanggan tetap akan menerima diskaun khas dan hadiah istimewa daripada masa ke semasa. Kami juga menghargai sumbangan ejen jualan yang memainkan peranan penting dalam pengedaran produk dengan menyediakan insentif serta komisen yang berpatutan bagi meningkatkan motivasi serta jualan yang konsisten. Secara keseluruhannya, strategi ini bertujuan untuk membina jaringan pelanggan yang kukuh, memperluas pasaran sasaran serta memastikan pengalaman pelanggan yang positif dan berulang. Seterusnya kita pergi kepada channel. Kumpulan kami juga menyediakan satu platform digital di mana kumpulan kami turut mengiklankan produk kami di aplikasi TikTok, Grab dan juga WhatsApp. Seterusnya kami juga melakukan jualan terus dari rumah, di mana kami menghantarkan terus karipak frozen ni ke pintu depan pintu rumah customer. Seterusnya kami juga turut mengadakan satu promosi khas di mana pada musim perayaan dan juga pada cuti sekolah, di mana kami membuat harga promosi lah pada karipak frozen tu. Seterusnya jualan untuk pelanggan setempat yang membeli secara konsisten. Di mana pelanggan kami juga turut berpuas hati, di mana mereka sering repeat order dengan jualan produk kami. Seterusnya kita beralih kepada customer segment. Di mana karipak frozen ni sesuai untuk pelajar universiti dan juga college, di mana ini adalah untuk menjimatkan lagi perbelanjaan diorang. So salah satunya mudah dan cepat untuk disediakan. Seterusnya adalah sesuai untuk keluarga yang sibuk dengan kerja. Sebab stok makanan ni dia cepat dimasak. Seterusnya warga emas dan individu yang bujang. Di mana untuk warga emas dan individu bujang senang untuk digoreng dan cepat dimasak. Dan akhir sekali, sesuai untuk suri rumah ataupun ejen yang ingin menjana pendapatan kecil.
Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian kos structure yang merangkumi keseluruhan kos operasi bagi menghasilkan produk curry pop frozen kami. Kami menawarkan 3 jenis curry pop, iaitu curry pop ayam, kentang dan daging. Setiap jenis mempunyai kos pengeluaran yang berbeza. Kos bahan mentah seperti ayam, daging, kentang dan rempah merupakan komponen utama yang memberikan kesan langsung kepada harga kos seunit curry pop. Kedua, kos pembungkusan termasuk plastik, pelekat dan label juga diambil kira untuk setiap pack curry pop. Keempat, kos pemasaran dan promosi digunakan untuk menyarit lebih ramai pelanggan melalui media sosial seperti TikTok, Facebook dan sebagainya. Kelima, kos perhantaran termasuk postage kepada pelanggan dan penghantaran kepada ejen jualan. Keenam, bayaran komisen ejen turut dimasukkan sebagai galakan kepada ejen untuk meningkatkan lagi lebih jualan. Ketujuh, kos peralatan dan logistik merangkumi alatan pemprosesan makanan serta kos pengedaran ke lokasi jualan. Kelapan, kos upah pekerja diambil kira terutamanya ketika tempahan meningkat semasa musim perayaan atau promosi ataupun sebagainya. Berdasarkan kiraan kos yang teliti, untuk curry pop ayam dan kentang, modal curry pop sebiji RM63 sen. Harga jual sebiji pula RM90 sen. Modal untuk satu pack RM6.30. Harga jual satu pack ialah RM9. Untung bagi sebiji curry pop RM27 sen. Dan untung untuk satu pack 10 biji curry pop RM2.70. Untuk curry pop daging pula, modal sebiji curry pop RM70 sen. Harga jual sebiji curry pop RM95 sen. Modal untuk satu pack RM7. Harga jual satu pack RM9.50 sen. Untung sebiji RM25 sen. Dan untung untuk satu pack curry pop daging RM2.50 sen. Struktur kos ini menunjukkan bahawa kami masih dapat mengekalkan margin keuntungan yang stabil sambil memastikan harga kekal berpatutan untuk pelanggan. Untuk tingkatkan volume jualan, kami tawarkan harga lebih rendah kepada ejen dan juga combo menarik seperti combo power, combo kenduri dan frozen set. Ini dapat membantu boskan lagi jualan kami secara borong sambil maintainkan keuntungan. Seterusnya, kita tengok aspek kos operasi bulanan yang merangkumi gaji pekerja, jumlah jualan bulanan dan kos logistik. Dari segi tenaga kerja, kami anggarkan kos gaji bulanan sebanyak RM12,800 untuk CEO, tim pengurusan seperti CMO, CEO, CFO, CTO serta pekerja biasa. Untuk jualan bulanan, kami target jualan sebanyak 3,000 pack curry pop ayam, kentang dan 2,500 pack curry pop daging. Ini menghasilkan jumlah pendapatan kasar yang berjumlah RM62,750 sebulan dan kami jangka untung bersih sekitar RM5,000 sebulan. Dari kos logistik termasuk pengangkutan, kami anggarkan kos tetap sebanyak RM800 sebulan yang meliputi petrol, tol dan sebagainya. InsyaAllah, saya akan menerangkan pada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian revenue stream ataupun dikenali sebagai aliran pendapatan. Terdapat beberapa sumber pendapatan ataupun bagaimana kami peroleh pendapatan seperti yang dinyatakan dalam slide kami ini. Yang pertama adalah jualan curry pop sejuk beku secara unit. Bermaksud kami mengeluarkan curry pop kami ini secara frozen, secara sejuk beku berdasarkan unit-unit yang diminta oleh pembeli ataupun pelanggan kami. Sebagai misalan, kalau pelanggan kami meminta sebanyak 10 set ataupun 10 unit, kami akan mengeluarkan berdasarkan unit-unit yang diminta oleh pelanggan kami. Yang kedua, package combo jimat. Contohnya 3 pack campur perisa. Kami juga akan menyediakan pack
combo yang jimat, iaitu dengan menggabungkan ketiga-tiga pizza kami, pizza keripap kentang, keripap ayam dan keripap daging, dan menjadikan harganya lebih jimat, lebih murah berbanding harga asal. Yang ketiga pula, kami peroleh pendapatan melalui tempahan borong untuk majlis atau catering. Kami juga menyediakanlah untuk syarikat-syarikat catering-catering yang mahu membeli secara borong, secara banyak, dan kami peroleh untung yang agak tinggi melalui borongan tersebut. Yang keempat pula, jualan bermusim, contohnya pada bulan Ramadan atau bulan perayaan. Seperti yang kita tahu, pada bulan perayaan terdapat ramai pelanggan-pelanggan ataupun tuan rumah yang menyediakan ataupun membuat rumah terbuka, dan mereka mahukan bilangan karipap ini dalam jumlah yang tinggi, dalam jumlah yang banyak. Maka kami akan sediakan berdasarkan permintaan mereka, dan kami juga peroleh keuntungan yang agak tinggi pada bulan-bulan yang tertentu. Yang kelima pula, caj penghantaran postage kepada pelanggan luar kawasan. Kami ni juga menyediakan keripap kami ni dalam, bukan saja pada dalam kawasan kami juga menyediakan pada pelanggan-pelanggan yang di luar kawasan ataupun di luar negeri, luar daerah dan pelbagai lagi. Dan mereka membayar postage tersebut. Contohnya Shopee kan, kalau kita lihat pada Shopee, pelanggan akan membayar bilangan postage itu. Yang keenam pula, jualan secara pre-order ataupun bahasa yang lebih mudah adalah tempahan. Dan yang ketujuh adalah keuntungan melalui ejen jualan. Kita juga memperoleh melalui ejen jualan melalui bayaran lah. Apabila ejen itu jual, kita juga memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut juga kita akan bayar komisen pada ejen-ejen kita berdasarkan unit dan bilangan yang mereka dapat jual pada bulan tersebut. Sekian saja daripada saya. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami ucapkan jutaan terima kasih atas perhatian dan masa yang diberikan. Sekian, terima kasih.